Ada kebaikan tak kalau kita peluk pasangan kita? Yang halal Yang halal. Yang halal kan, yang halal Jangan haram yang haram tak. tu Sagi haram aku jadah, yang kena. Yang haram tu jangan buat. Yang tak halal kahwin lagi, saja ya. Okey, yang halal lah. Okey, baik. Bila kita peluk apa kita rasa? Contoh kalau macam dah lepas kahwin, dia peluk dia takkan rasa berdebak betul. Tapi kalau first time peluk, kita rasa berdebak, tu normal. Kita kena gemuruh, hormon oksitosin naik. Okey, hormon-hormon macam tu dia naikkan degupan jantung. Duduk. Tetapi kalau kita dah lama kahwin, tapi kita amalkan lagi peluk ni. Tidur peluk. Kalau kawan tu marah kita peluk. Ada kajian mengatakan peluk ni dia akan trigger satu hormon yang dihasilkan oleh otak kita ni. Ada satu bahagian tu kita panggil pituitary gland. Pituitary gland ni, bahagian ni dia akan hasilkan satu hormon kita panggil oksitosin. Oksitosin adalah hormon love kita panggil. Ataupun hugging hormon. So ada kebaikan jugalah kan. Kebaikan in term of apa tau? Oksitosin ni apa dia buat? Ada kajian mengatakan, kita boleh baca BMJ, British Medical Journal. Oksitosin dapat kurangkan anxiety. Oksitosin boleh mengurangkan depression. Oksitosin boleh mengurangkan risiko tekanan darah tinggi. Oksitosin dapat mengurangkan risiko heart attack. Maksudnya kat sini, bila kita buat something yang kita suka, kita peluk orang yang kita sayang, dapat mengurangkan risiko penyakit-penyakit metabolik. Penyakit berkaitan dengan jantung. So apa lagi? Ada pasangan peluk semua. Pasangan yang halal, jangan lupa peluk pasangan masing-masing. Yes, benda tu halal, pahala lagi. Pahala ada lagi, kebaikan, ada kebaikan dari lain segi pula. saintifik lagi tu. Tapi yang haram tolong jangan buat. Kalau kau buat, Tak orang masuk dapat haram dia dosa dah. pula.